Sejak dilancarkan pada penghujung Mei lepas, perkhidmatan Feri Ekspres Kota Kinabalu Labuan telah merekodkan hampir 3,800 penumpang setakat ini. Sambutan menggalakkan itu membuktikan perkhidmatan feri itu alternatif pengangkutan terbaik pilihan pengguna. Alhamdulillah kita gembira dan saya harap dengan perkhidmatan yang kita aktifkan kembali ini akan membantu kawan-kawan kita yang mahu berulang-alik daripada Kota Kinabalu ke Labuan ini dalam keadaan yang mudah, selesa dan murah juga. Saya amat berbesar hatilah sekiranya ada lagi pengusaha-usaha yang berminat untuk menambahkan konektiviti kita antara Labuan dan negeri-negeri sekitar. Kemudahan ini ditambah lagi jumlah perjalanan itulah. Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa ditemui di Terminal Feri Antarabangsa Labuan usai lawatan dan menyantuni penumpang feri yang tiba dari Kota Kinabalu Sabah. Tambahnya, pelaksana perkhidmatan feri juga perlu memastikan perkhidmatan dan pengoperasian berada dalam keadaan terbaik.